Okay. Assalamualaikum. So, aku baru settle ada meeting dengan, bukan meeting lah, lepak dengan sahabat. Dia ni registered estate agent, REA lah. So, daripada KL, diorang dengan tim diorang ada buat meeting dekat JB. So, kita orang jarang jumpa. So, bila dia turun JB tu, aku entertain lah. Daripada Kota Tinggi, kita meet up dekat Skudai, lepak ngeteh sampai sekarang dah pukul 2 pagi. And then kalau tengok kat belakang tu, orang perasan tak ni area mana. So, aku lepak dengan dia sampai 2 pagi. Lepas tu aku ada appointment di area Pulai Indah dengan Pulai Perdana pagi ni. Satu pukul 9 pagi, satu pukul 10 pagi. So kalau daripada Skudai ni aku nak balik ke Kota Tinggi, sekarang dah pukul 2 lebih dah, 2.30. Kalau daripada sini Skudai aku nak balik ke Kota Tinggi lebih kurang 1 jam. Mungkin aku akan sampai sekitar pukul 3.30. Kemudian aku nak kena bangun semula untuk bergerak ke Skudai semula, kawasan Pulai. So aku rasa tak praktikal lah. Jadi apa yang aku buat adalah, alhamdulillah asyik baik ada office aku dekat Skudai ni. Lama dah aku tak singgah sini. Serius lama. Dan aku sebenarnya tak terfikir pun untuk singgah office ni. Tapi masa on the way tu, aku nak lepak mana Jadi tu, kan ada office. Ngam. Baru settle solat, alhamdulillah. Kalau tak, pening juga stesen minyak time-time macam ni. Mana yang buka kan? So settle. Aku dah standby. Yang ini semua aku bawa. So anak aku, dia ikut aku. Bengek dia ikut. So ada tempat tidur, tempat solat. Sampai settle subuh nanti, saya siap pergi sarapan, terus pergi inspection. And Al-Fatihah untuk sahabat aku, Abang Zahari, yang dikabarkan meninggal kemalangan. Disebabkan kemalangan semalam petang kalau tak salah. Dan aku baru dapat berita tentang pemergian arwah pada lewat malam tadi. So Al-Fatihah untuk arwah Abang Zahari. InsyaAllah besok lepas selesai urusan inspection aku dengan klien, pukul 9, pukul 10 aku akan ke area rumah dia, Taman Nusantara, Nusajaya kalau tak salah, untuk urusan solat jenazah dan juga pengkebumian. Al-Fatihah. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. So pagi ni aku ada inspection dekat Taman Pulai Perdana. Nanti aku akan share detail dalam aku punya website Hartalis. Korang boleh tengok detail property yang untuk dijual ataupun untuk disewakan dekat dalam website aku, website Hartalis tu lah. Alright. Nasi tahu tak? Nak? Nasi ni kuah. Nasi kuah sikit. Campur lah, boleh. Tak? Nak? Nak campur? Nah. Ini. Okey dah. So alhamdulillah, kita orang baru habis viewing 2. Satu Pulai Indah, satu Pulai Perdana. Dan kita orang singgah dekat ni, tepian Harmoni. Yang tinggal mi rebus, sebab kita orang lewat. Zara nak roti canai dah habis. Nak lagi? Ni kuah. Mana?
Sini. Lauk-lauk lain semua dah habis. Kalau nak lagi cakap tau. Kena ni tahu. Tahu tak nak. So, aku baru settle breakfast. Mana Zara? Dari sini. Okay, bye-bye. Zara. So, kita orang baru settle sarapan dekat tepian Harmoni. Zara masuk sini ke masuk sini? Jom, sini. So next kita akan ke Gelang Patah pula, daripada Pulai Perdana, kemudian Pulai Indah. Lepas tu kita akan ke Gelang Patah untuk ziarah sahabat kita lah, Abang Zahri, arwah Abang Zahri, yang insyaAllah akan disemayangkan di masjid di kawasan rumah beliau, insyaAllah. Lepas tu selesai, akan terus ke pengkebumian. Al-Fatihah. Okey lah ni jalan dia. So guys, aku baru selesai ziarah ataupun menghadiri guys, baru selesai. Aku baru selesai attend pengkebumian arwah Abang Zahri. Okey, apa yang aku nak share lah. Masa dekat kubur tu, ramai orang. Untuk yalah, kita pun pernah attend beberapa kali pengkebumian, sama ada kenalan ataupun saudara mara kita kan. Untuk yang menghadiri masa pengkebumian arwah Abang Zahri ni, ramai. Kawasan tu memang agak sampai memang dah tak ada parking lah. Jadi macam aku sendiri, aku kena parking dekat seberang, dan seberang tu pun dah ada kereta, beberapa kereta parking. So bila selesai tu, aku dengan Zahra, dia ikut aku daripada semalam lagi. So bila dah selesai tu, dekat masih dekat kubur tu tengah talqin, Zara ni duk main-main batu-batu kerikil tu lah dekat kubur tu kan. Lepas tu dia sendiri nak basuh tangan. Dia tahu kalau dia dah main kotor, dia nak basuh tangan. Siap. Ya, biasanya kubur yang aku singgah, kebanyakan yang aku tengok tak ada tandas. So aku expect tak ada. Tiba-tiba tengah-tengah jengah ada, dekat bahagian hujung tu ada satu grup lelaki ni, ada memang duduk dekat pangkin tu. Dia tanya, "Bang, cari tandas ke?" Cakap, nak basuh tangan. "Oh, ada kat sini belakang ni." So kita orang pergi, aku bawa Zara pergi. Sambil-sambil lah tu dia tegur lah, "Bang, orang muda ke orang tua yang meninggal?" Cakap muda jugalah, lebih kurang dengan saya beza pun lebih kurang 10 tahun, tapi kira muda lagi lah kan. Siapa bang? Kenapa ramai sangat yang datang ni? So diorang ni memang biasa dekat kubur tu. Mungkin diorang ni pekerja yang membersihkan atau penjaga lah, yang membersihkan kawasan tu. Dia tanya, "Kenapa ramai sangat ni?" Yelah, maksudnya macam mana boleh ramai kan? So aku cakap macam, arwah ni dia memang ramah dengan orang. Even dengan aku sendiri pun, pengalaman aku dengan arwah ni dia yang mencari kita tau.
sebagai ejen ni, aku sendiri mungkin berbeza lah, setiap orang berbeza. Untuk aku secara peribadi, aku sendiri, aku rasa tak cukup masa untuk aku nak contact ejen tu, contact ejen ni untuk nak ajak jumpa apa semua kan. Sebab aku rasa macam yelah, sama ada aku yang tak pandai mengurus masa, ataupun aku sibuk dan sebagainya, ataupun aku itulah, mungkin aku yang perangai aku macam tu. Tapi Abang Zahari ni dia rajin contact. Banyak kali dia contact aku. Dan bukan aku je, memang dia tak percaya, tanyalah kawan-kawan kita yang mengenali Abang Zahari. Dia akan mengiyakan dan dia tak akan nafikan apa yang aku cakap ni. Dia arwah memang dia suka cari kawan. Macam aku sendiri, dia suka cari, dia contact sebab dia suka buat content. Dia rajin buat video editing. Jomlah kita buat podcast. The latest yang aku rasa baru je bulan 1 ni juga, kalau tak salah aku. Dia yang arrange, dia yang ajak untuk kita buat bukan podcast, tapi macam live session, sesi borak sambil mengopi, live session. Dia yang arrangekan. So dia dengan aku ni agensi yang berlainan, dia daripada ASP. So dalam ASP ni, yang betul-betul aktif, rajin initiate untuk buat konten ni dia. Dia lah, dah beberapa kali dia yang cuba usulkan untuk buat. So meaning Abang Zahari ni dia sangat aktif, dia sangat ramah, dia memang dia mencari ejen-ejen lain. So ramailah, sebab tu ramai orang kenal dia. Kalaulah aku tak tahu. Kalaulah aku, sampainya masa aku tak tahu ada ke orang tak datang, ada ke tak ada orang yang nak datang. So aku tak tahu, sebab aku ni orang yang mungkin aku ni tak bercampur orang sangat. Tapi arwah memang ramai. Daripada dekat rumah dia sampai dekat surau sampai tak ada parking. Kawasan surau Taman Nusantara tu tak ada parking. So kena parking tepi-tepi jalan. Sampailah ke kubur. Itu satulah meaning kita ni buatlah baik dengan orang kan. Orang akan mendoakan kita, insyaAllah. Macam kami semua, kami mendoakan semoga arwah Abang Zahari dicucuri rahmat. Sebab sedih, apatah lagi untuk pihak keluarga. Aku terharulah tengok keluarga Abang Zahari, anak dia, memang keadaan mereka tu dia agak sebab juga. Dan poin aku yang kedua aku nak bawa adalah, sebagai ejen, ini bukan khusus ejen saja. Kalau bidang lain ataupun korang yang kerja, berniaga ataupun berada dalam bidang lain yang rasa lebih kurang, ini adalah untuk korang jugalah. So sebagai ejen hartanah ni, kita banyak travel. Abang Zahari dia ditakdirkan meninggal adalah disebabkan kemalangan. Dan kemalangan dia, aku diberitahu, bukannya dia terbabas ataupun dia langgar orang-orang, bukan sambil memandu, tak. Tapi waktu tu rasanya, kalau tak salah diceritakan, kereta dia breakdown dan dia dah sempat parking dekat tepi jalan, dekat atas rumput. Yang dekat rumput tu pun dia jarak 3 kaki daripada start rumput tumbuh tu. Kalau korang biasa lalu kat mana-mana highway ke apa, korang tengok dekat bibir rumput tu 3 kaki ke dalam. So dia dah parking macam tu, dan dia berada di dalam kereta. Kemudian ada satu kenderaan lain yang mungkin
di luar kawalan, terbabas, and then kenderaan tu langgar lah kereta Abang Zari, arwah Abang Zari yang sedang parking di tepi jalan sebab kereta dia breakdown. Abang Zari pada waktu tu aku difahamkan dia baru habis meeting juga dengan lawyer kalau tak salah. Meaning satu, dia memang bawa balik daripada kerja and then kereta breakdown dan berlaku kemalangan tersebut. Sebagai ejen, of course kita kerja tak tentu masa. Macam aku sendiri semalam daripada rumah dah selesai urusan kerja kat rumah di Kota Tinggi, and then aku ada meeting appointment discussion dengan sahabat-sahabat ejen juga. Daripada Kota Tinggi ke Skudai, aku sampai Skudai dalam pukul 11 malam, dan disebabkan appointment aku esoknya iaitu hari ini di Pulai Perdana satu dan Pulai Indah satu, aku rasa kalau aku nak balik ke Kota Tinggi tu dia tak praktikal dan aku jadi penat. Alhamdulillah sebab rezeki aku macam office aku dekat Taman Sri Skudai. Office tu jarang sangat. Bila aku dah rasa dah almost mungkin setahun dah aku tak pergi office sebab aku banyak buat kerja kat rumah dan aku sibuk di lapangan lah. So malam tu aku fikir baik aku rehat dekat office. So pergilah office. Punyalah lama aku tak pergi, sampai lantai bilik aku tu berhabuk. Aku memang bersin je sepanjang malam sebabkan habuk. Tapi tak apa, yang penting aku boleh solat, selesa untuk solat, boleh ada tempat rehat, lepas tu bolehlah mandi, segarkan badan pada paginya. Okay, so nak menceritakan, kita banyak travel, kerja kita tak tentu masa, dan bila kekerapan kita tu travel, kekerapan kita untuk kereta breakdown tu ataupun berlaku apa-apa tu memang kerap lah, lebih kerap kepada orang yang jarang travel. So siapa-siapa saja yang kerap travel, tak semestinya macam kami ejen tanah. Kalau korang ejen takaful ke, ejen kowe ke, ataupun memang korang bekerja setiap hari yang commute dalam perjalanan yang jauh, biasanya macam kami pergi sejam balik sejam, pergi sejam setengah balik sejam setengah, macam itu punya perjalanan. Dia punya ratio atau potensi untuk kereta tu breakdown tu lebih di tengah jalan tu lebih kerap lah. So pernah untuk aku sendiri pun kereta breakdown, parking, sama ada kereta problem, minyak habis. So benda tu agak normal lah sebagai kami ejen ni. Dan aku pernah ada baru-baru ni juga back to back appointment. Lepas tu aku push juga badan aku. Masa tu family ikut, dekat highway SDE, Senai Desaru Expressway. Aku patutnya kena exit Cahaya Baru, Masai, sebab aku ada viewing dekat Layang Kasa, Pasir Gudang. Tapi aku micro slip betul-betul dekat sempang masuk tu. So aku tak masuk sempang tu, aku terlajak. Kalau terlajak daripada sempang Cahaya Masai tu, Cahaya Masai, Masai Baru kalau tak salah aku, U-turn dia memang Desaru lah. So sepatutnya aku sampai pada appointment tu 7 minit awal sepatutnya. Disebabkan aku micro slip, aku terlepas. Aku straight sampai ke Desaru, patah balik aku lewat 1 jam. Tapi aku dah maklum pada klien, alhamdulillah klien faham dan klien okey je lah. Nak ceritakan micro slip tu berlaku masa aku buat family. And then yelah aku cerita dekat wife aku yang aku micro slip. Of course dia marah lah. Dia cakap tu kalau jadi apa-apa tu satu family lah pergi kan. Aku faham dia marah, dia mungkin marah, frust dan sebagainya. Tapi
sebagai kita, apa kita boleh buat? Ini bukan aku marah wife aku, tak, aku bukan nak menceritakan kepada semua orang termasuk klien kita kan. Sebab kes aku yang lain kasa tu, so point aku tak ada marah ataupun sindir peli wife aku, tak, no. Cuma aku nak ceritakan untuk orang awam ataupun klien kita, rakan ejen dan sebagainya, untuk kes lain kasa tu, aku dah bawa buyer. Alhamdulillah close, buyer berminat, buyer booking. Cumanya isu dia, aku maklumkan pada owner lebih kurang tengah hari ke petang viewing. Aku tak ingat lah, ini cerita dah berapa minggu dah kot. So masa bawa viewing, aku dah maklumkan, serah kunci apa semua aku dah bagi tahulah. Lepas tu lebih kurang maghrib ke pukul 8 gitu, buyer booking. So satu tempoh jarak yang agak berjam juga. Buyer booking, tak lama kemudian owner maklumkan, Afif, sorry, saya dah ada buyer lain. Petang tadi aku rasa macam frust. Sebab apa? Kalau dah ada buyer petang tadi, aku tak frust pasal aku tak dapat close. Bukan, aku segan dengan buyer. Yalah, kita segan lah dengan klien kita, dengan sama siapa, tak kisah sama ada klien kita tu owner ataupun buyer, stakeholder kan. Kalau kau dah ada orang yang booking ataupun korang dah ada orang yang membeli pada petang tu, bagi tahu petang tu juga. Bukan korang bagi tahu beberapa jam kemudian yang mana buyer tu telah bayar booking. So aku kena minta maaf lah berkali-kali pada buyer. Tuan, minta maaf tuan, sebab ini owner baru maklumkan dia dah ada pembeli lain apa semua. Kalau pertindihan tu dalam 1 jam, dalam tempoh let's say lah baru sejam lepas ke, owner tak sempat nak inform, okey, ini daripada petang sampai pukul 8 malam, tak cakap apa pun kan. Tiba-tiba buyer dah booking, dia kata suruh aku refund balik lah ataupun batalkan. Okey lah, aku tak ada masalah, aku tak nak argue, aku tak nak apa. Aku maklum buyer pun faham, refund balik 100%, tak ada masalah. Tapi nak menceritakan kepenatan kita tu, sampaikan aku micro sleep terlepas, kena lajak 1 jam, penat apa semua tu. Lepas tu ialah bila cerita dengan wife yang aku micro sleep tu, aku nak bercerita, tapi wife mungkin dia marah lah, keadaan tu tidak bagus dan tidak selamat. Aku faham dan aku agree. Dia cakap itu kalau jadi apa-apa satu family, sebab kita orang satu family, biarlah, most of the time memang kita orang satu family lah, travel, pergi kerja apa semua. Dia kata kalau ni satu family settle. Aku faham kenapa, reason apa semua. Tapi respon aku first cut, aku tak nak cerita panjang. So aku rasa macam aku macam pernah nak explain kan. Aku cakap kalau macam tu lepas ni better untuk aku pergi seorang saja. Maksudnya biar aku travel seorang, bukan merajuk, bukan peli, bukan. Aku rasa lah kalau keadaan kita tak, aku faham keadaan tu membahayakan keluarga, tapi aku tak ada cara lain. Aku nak tinggalkan kat rumah pun tak boleh. Jadi diorang naik aku bawa lah. Tapi kalau itu membahayakan, aku cakap tak apalah, lepas ni aku pergi seorang. Maksudnya aku pergi travel tu seorang. Dan jika berlaku apa-apa pun, berlaku pada aku seorang, yang mana aku okey lah, aku boleh, insyaAllah aku boleh uruskan. Kalau okey, kalau berlaku sesuatu yang sampai ke tahap perkara yang tidak diingini pun, kat kepala otak aku dah expect at least
takaful boleh cover hutang-hutang aku yang dekat rumah kajang apa semua tu. Jadi mereka boleh membahagi-bahagikan lah sedikit sebanyak apa yang aku ada meninggalkan tu. Sebab kita tak boleh juga sebagai lelaki ni, kita tak boleh juga dah duduk diam kat rumah. Kita kena take the risk, kan? Itulah yang point kedua aku. Kita ni banyak travel, adalah lebih banyak kita travel, lebih tinggilah risiko kita, tapi kita tak boleh elak. Itu yang kita kena usahakan. Dan kita kena usahakanlah untuk supaya tidak mengantuk, sentiasa cergas. Benda tu pun kita kena usahakan. Dalam masa sama kat kepala otak macam-macam nak kena fikir ni, nak arrangement apa semua macam-macam ni, kan? So yalah, aku samsat, aku dapat rasakan apa yang Abang Zahari, mungkin apa yang Abang Zahari rasakan dengan keadaan penat, kena travel apa semua. Itu pun dia parking tepi tu, orang langgar, kan? So untuk apa yang berlaku kepada arwah itu telah tertulis, dan sebagai sahabat, kenalan, keluarga, saudara mara, kita sama-sama kita doakan. Kalau ada yang mungkin arwah ada terlebih kurang dengan kita halalkan. Itulah apa yang patut kita buatlah. Dan tapi untuk macam aku sendiri, apa yang aku kongsikan tu bukan aku minta simpati at all, not even a 1% pun, tidak sekelumit pun menceritakan untuk minta simpati. Oh, aku susah, aku struggle, jadi kasihanilah aku, kan? No, tak ada. Aku tak peduli pun benda tu. Kepada klien-klien ni, kita serve our best. Kalau klien tu tak appreciate pun aku tak kisah, sebab aku only fokus kepada klien yang perlukan perkhidmatan aku dan menghargai perkhidmatan aku. Aku fokus kat situ. Untuk keluarga, aku fokus untuk mencari rezeki yang mana niatnya adalah untuk akhirnya memberikan kepada mereka kebahagiaan tu. Subjektif kebahagiaan tu macam mana, tapi yang kat kepala otak aku tahu beginilah caranya, beginilah yang aku usahakan. Sebab tu aku sampai hari ini aku tak terasa nak tengok cerita movie Papa Zola tu. Diorang cakap best. Yalah, cerita pula movie kanak-kanak, seronoklah kalau boleh bawa anak-anak semua, kan? Tapi aku tak nak tengok. Dan mungkin kalau keluar dekat Netflix akan datang pun aku tak nak tengok. Sebab aku tak ada kekuatan aku nak tengok cerita Papa Zola tu. Dia, yalah, kadang-kadang kita ni, aku selalu fikir lah, of course, tengok juga dekat status, kadang-kadang orang perempuan dia meluahkan apa kesusahan dia yang tak disedari oleh orang lelaki. Orang lelaki pun ada juga meluahkan apa kesusahannya yang tak disedari oleh orang perempuan. Macam aku sendiri, aku tak pernah peduli sangat pasal kesusahan aku, dan aku lebih fikir pada family aku, wife aku, anak-anak aku. Kesian diorang, susah diorang dengan aku. Aku lebih macam tu. Jadi apa yang aku kena buat, aku buat. Apa selagi terdaya untuk aku buat, aku buat. Sama juga untuk klien aku. Kadang-kadang banyaklah benda-benda yang kalau orang lain cakap aku buat kerja sia-sia lah apa benda, kan. Tapi I love to serve. Sebab tu aku lagi suka jadi ejen ni. Aku tak bekerja makan gaji. Sebab masa aku bekerja, aku tak boleh nak serve seperti apa yang, contoh macam aku dulu penyelia keselamatan kesihatan pekerjaan.
Dan aku pernah jadi safety exec dengan ada latest punya sepanjang pekerjaan aku lah sebagai safety. Aku nak serve, aku nak jaga kebajikan pekerja, keselamatan pekerja. Tapi benda tu tidak mudah. Sebab politik, kos dan sebagainya. Jadi lebih mudah kalau kau buat wayang daripada kau menjaga pekerja tu, menjaga keselamatan pekerja. Aku tak suka benda tu. Jadi aku banyak kali lah bergaduh dan resign. Tapi Alhamdulillah aku masuk dalam bidang tanah. Aku boleh serve klien-klien aku tanpa ada restriction ataupun halangan daripada siapa-siapa. Contoh, kalau aku tolong klien aku minta tolong apa, dia kata, contohlah kalau pergikan rumah dia, ambilkan barang, hantar. Kalau aku ada peluang, kesempatan dan aku ada ruang tu, aku boleh tolong, aku akan tolong. So banyaklah kes-kes yang yalah kami bantu. Kadang-kadang wife aku pun dia kesian, family aku penat dia orang ikut aku. Sebab aku bila dengan klien pun aku mengutamakan klien aku. Simple je, bukan aku mengutamakan klien aku sebab aku mendewakan klien aku, tak. Sebab klien aku itulah, mereka lah yang dari first aku lock yang mana rezeki 100% tanpa ada keraguan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada keraguan. Ini kita cerita dia punya asbab ataupun cara rezeki itu sampai aku lah. So cara rezeki itu sampai aku melalui klien-klien ni. Sebab tu aku menjaga klien ni kau-kau. Sebab apa? Daripada situlah aku dapat pendapatan komisen dan sebagainya, ataupun recommendation, referral dan sebagainya. Daripada situ, dan duit itulah aku beri bukan untuk aku, untuk keluarga aku. Sebab tu aku jaga klien aku in order untuk aku jaga family aku kena jaga klien aku. Mungkin pada waktu ini, contoh even anak-anak aku pun, diorang belum boleh faham, diorang belum boleh comprehend apa yang aku buat. Tapi itulah perkara ataupun usaha yang kita kena tetap usahakan tanpa ada perasaan merajuk lah, kecil hati lah. Tak payah fikir benda tu semua. Aku semalam baru sambil aku ada daripada Kota Tinggi nak ke Skudai, kita on call lah dengan kawan aku. Dia ejen juga di sebelah di Lembah Kelang sana. First aku cakap dia, bro, kita ni tak bernilai pada siapa-siapa, tak ada siapa-siapa pedulikan kita. Bahasa mudah dia, aku selalu cakap pada diri aku, Hafif Azman, kau siapa? Dan tak ada orang peduli pasal kau. So you just do your thing. You just do you. Buat je apa yang kau nak buat, apa yang kau nak usahakan, buat je. Orang tetap akan kritik. Kau tidur pun orang kritik, kau kerja pun orang kritik, kau buat apa pun orang akan kritik. Kau buat je. Dan kau tahu apa yang kau nak buat dan kenapa kau nak buat, kau buat. Hasilnya tu kau boleh salurkan kepada mana yang kau nak salurkan. So itu je lah kot. Aku bukan frust, aku tak meluahkan frustration pun, bukan. Aku cuma nak menceritakan struggle kita, dan dalam masa sama kadang-kadang yes kita dapat klien yang tak appreciate, dan aku pun tak pernah. Aku rasa macam boleh kata hampir tak ada, mungkin ada sikit. Aku tak pernah cerita sangat pasal keburukan klien dekat social media aku. Sebab pada aku dah memang kat kepala otak aku dah set, Pip, akan ada klien yang baik dan akan ada klien yang opposite of the baik, dan akan ada klien yang in the middle, neutral. So benda ni dia akan pusing cycle. So klien tu okey ke, klien tu rengsa ke, klien still they are my client. Aku serve diorang sama aja.
Ada yang klien aku marah-marah aku pun, aku layan juga ada orang. Dan aku tak pernah macam counter back dengan marah dia orang lah. Sebab benda tu aku set kat kepala otak aku cakap, yelah, mungkin dia orang tidak memahami situasi tu. Tak ada masalah. So, begitu je lah kot. Dan itu je lah konten aku untuk hari ni. Konten ni agak panjang sikit. Nasiblah siapa yang tengok sampai habis ni. Aku rasa macam malas nak edit. Penat lah. So aku nak just upload, masukkan, settle. Penat badan daripada semalam sampai hari ni. Okay, right. Assalamualaikum.